bersama teman. Mekam Bandar Dubrovnik. Kita boleh tengok, lihat kat sini. Dia punya bandar dia macam kedai Itali. Dia tengok. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kita berada di Jalan dakwah yang suci. pergi kat tempat ada buaya. Dubrovnik. Tengok kapal tu Dubrovnik. Oh, dahsyat lah. Eropah. Setiap perjalanan jadi pelajaran, bendung hitam tak jadi halangan. Dengan niat suci ingin Tu, tengok belakang sana tu. Lepas tu tengok belakang sana, kita ada kat Port Dubrovnik. Kalau kau tengok ada segala bangunan sangat cantik. Okey, kapal-kapal tengok lepak dekat laut tu. perjalanan kita menuju surga. Di bawah langit luas terbentang, maka kita saling menguatkan. Dimanapun kaki melangkah, dakwah ini tak pernah lelah. Okey, jalan-jalan waktu malam di negara yang jarang orang nak pergi. Memang kalau nak pergi pun orang tak yakin nak pergi sini. Bersama kita terbiah dapat kesejati di jalan dakwah yang suci. Bersama kita terbiah. Okay, sekarang kita ada di dapur. Di bahagian homestay kita ni, kita nak masak hari ni, menu pagi ni nasi. Tujuan